Hello, hello, tes. Tak apalah, tak boleh bahan Arsenal pun tak apa. Kita bahan Liverpool minggu ni. Ui, ni memang tak ada dalam skrip ni. Terus bantai ni. Okey. Macam ni lagi seronok. Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola Studio. So dalam video kali ni kita nak buat EPL review yang mana ada beberapa pasukan buat keputusan yang mengejut. Pasukan macam Arsenal menang dengan Everton, tapi pencabar title Manchester City lah ni, depa pun terciduk, depa seri dengan pasukan West Ham. So 2 game berturut-turut dalam EPL Manchester City depa barai lawan dengan pasukan relegation. Mula-mula depa lawan dengan Nottingham Forest, hari tu depa seri. Kali ni lawan dengan West Ham pun depa seri juga. Chelsea setelah kena bantai dengan PSG hari tu, hari ni tak bermaya, kalah pula dengan Newcastle United. King Manchester United berjaya menang dengan pasukan Aston Villa 3-1. Dan Tottenham Hotspur, depa ni boleh kata memang barai lah. 5 game terakhir kalah, semua kalah kan. Igor Tudor tu rekod dia dekat Spurs 100%, tapi bukan 100% menang, 100% kalah. Tapi main dekat Liverpool kata, ish kesian lah, bulan puasa tak apalah kan, mana tahu lah kena kot malam atau kodai kita sedekah dapat pahala. Sedekah lah dekat Spurs, bagi satu mata dekat depa. Oi, memang rugi gila Liverpool, sebab patutnya kalau depa menang, depa boleh beat top 4 tau. Dia lebih kurang macam contoh kalau nak jatuh tebing sungai kan, Michael Carrick tu dah suar tangan dah untuk Liverpool naik dekat top 4. Lepas tu tiba-tiba Ancelotti kata tak payah, Ancelotti yang tarik bagi hang jatuh dalam sungai balik. So sebelum kita mula EPL review, aku nak promote sikit trip. Untuk trip Pala Bola Studio dengan jalan-jalan bola untuk Rose Derby, kita akan pergi lepas raya nanti. Kalau siapa-siapa yang nak join kod last minute kan, apa boleh contact depa. Tapi kali ni aku nak promote lagi 2 trip, iaitu trip dekat Anfield. Ni untuk fan-fan Liverpool lah. Liverpool lawan dengan Chelsea. So trip ni hujung musim nantilah, 7 Mei sampai ke 14 Mei. Trip ni kalau hampa bayar macam trip Rose Derby tu juga, semua ditanggung. Hotel, tiket pergi balik, tiket stadium, semua apa dah tak payah fikir. Kecuali makan saja, makan sepanjang trip. Tapi ada juga jamuan balik. Satu lagi trip, yang ni untuk fan-fan Chelsea. Chelsea lawan dengan Tottenham Hotspur, London Derby. Yang mana trip ni akan berlangsung pada 14 Mei 2026 sampai 21 Mei nanti. So kalau hampa nak pergi dua-dua trip ni, fan Liverpool dan juga fan Chelsea ataupun fan Tottenham, kalau hampa nak tengok game ni, hampa boleh contact jalan-jalan bola, okey? Tekan link dekat description dekat bawah. So tak mau cakap banyak, kita masuk dalam EPL review game yang pertama, iaitu Manchester City dengan pasukan West Ham. So game ni sebenarnya Manchester City masuk dalam keadaan pressure, sebab masa ni Arsenal baru menang dan depa pun baru kena bantai dengan Real Madrid. So ni adalah momen pembuktian lah untuk depa beat pasukan West Ham. Dan Manchester City dalam game ni boleh skor gol daripada Bernardo Silva. Tapi berapa minit lepas tu Mavropanos pula boleh skor. Lepas tu kalau kita tengok pasukan West Ham, depa macam dah berpuas hati dah dengan keputusan 1-1 tu, walaupun baru first half. Lepas tu Nuno Espirito Santo dia main parking bus dia. Parking bus kalau hampa tengok parking bus tim-tim lain hang tengoklah Burnley ke Wolf ke ataupun mana-mana tim yang main parking bus, bagi aku parking bus yang paling perfect adalah daripada Nuno. Han tengok sebelum ni dia pernah buat masa lawan dengan Manchester United, punyalah barai MU sampai fan MU tu tak boleh potong rambut. Ni Manchester City ni kita tengok depa dah lah kurang sumber kreatif dalam game ni. Lepas tu West Ham main parking bus yang cukup perfect. Kita boleh tengok dalam game ni City macam tak bermaya, depa macam tak ada idea langsung nak pecahkan defend pasukan West Ham. Yang nak jadi masalah dia musim ni, pandangan aku rasa mungkin City struggle disebabkan depa tak dapat pengganti Kevin De Bruyne. Ramai fan-fan City cakap sebab pasukan Manchester City ambil Ryan Cherki itu sebab depa nak gantikan KDB. Bagi aku tak. Ryan Cherki memang dia padu, memang orang kata untung lah City beli dia dengan harga 30 juta saja. Tapi kalau dia main tu untuk isi role KDB, aku tak setuju. Sebab aku nampak Ryan Cherki ni lebih kepada macam nak isi role Bernardo Silva bila kawan ni belah nanti. Sebab Ryan Cherki dia bukan pemain yang direct. Manchester City perlukan pemain yang direct, maksudnya dapat bola panggung atas, passing itu hak tu lah yang Manchester City tak ada game ni. Bernardo Silva dia dapat dalam game ni, bagi aku dia main bagus, tapi itulah dia tak direct. Walaupun dia score gol cantik gila dalam game ni, masuk
Masuk Ryan Cherky pun tak direct. Sebenarnya sebelum ni kalau kita ingat balik, City dah ada tau pengganti KDB, iaitu orang katalah Phil Foden. Tapi aku pun tak tahu apa jadi dengan Foden. Foden pun lah ni macam barai, nak masuk first A pun payah. Game ni pun dia masuk sub je. Dan disebabkan City tak ada pure creator dalam game ni lah yang buatkan Haaland hilang dalam game ni. Haaland bukanlah dah hilang sepenuhnya, ada juga beberapa chance bayar dia dapat, tapi chance yang dia dapat tu tak convincing. Dan kita tengok selalunya Manchester City, depa ni main memang depa cari Haaland. Tapi lah ni masalah dia, City lah ni dah ada beberapa pemain yang usaha depa nak cari gol. Aku bukanlah nak kata depa ni tamak, tapi City beli jenis player yang memang tengah cari gol. Itulah masalah dia. Bila sumber gol berpecah, maksudnya depa ni tak boleh fokus dekat satu player. Contoh dalam game ni, City pakai pemain macam Semenyo dan juga Marmoush. Semenyo dengan Marmoush okey lagi lah. Marmoush duk cari juga Haaland. Semenyo jangan duk harap kat dia. Semenyo kan nak kata punya dia tak mau passing dekat Haaland tu. Contoh bila dia dapat bola, Haaland ada seorang-seorang kat depan, tak ada orang mak dia. Tapi tengok-tengok dekat belakang Kusanov, ada seorang tengah mak Kusanov tu. Dia passing kat Kusanov kan. Semenyo aku tak tahu lah apa masalah dia dengan Haaland. Dia tak mau passing oh. Itulah masalah dia bila play City macam depa ni tak jadikan Haaland sebagai target man betul-betul. Depa jadikan Haaland target man. Ada jugalah banyak hantaran-hantaran pick kat Haaland. Tapi tak macam sebelum ni. Sebelum ni kalau Haaland dalam kotak saja, semua tumpu dekat dia, dan walaupun berapa orang mak dia, dia still boleh score. Satu lagi masalah City adalah daripada segi set piece. Musim ni kalau kita tengok pasukan-pasukan daripada Big Six, contoh macam pasukan Liverpool sekalipun, Liverpool pun depa set piece depa pun antara yang terbaik. Manchester United antara tim dengan gol paling banyak set piece dalam EPL. Arsenal jangan duk tanya, depa sampai orang panggil depa corner FC, nak kata depa padu dekat corner tu. Tapi Manchester City dalam game ni depa dapat banyak tau corner lah, set piece lah, semua depa tak boleh manfaatkan. Itulah masalah dia. Dengan Marmoush masa corner tu kan, ui sakit hati mat. Masa dia ambil corner tu rasa macam nak tumbuk dia. Sebab City depa dah lah barai dalam game ni, susah dapat peluang. Bila depa dapat peluang situasi bola mati, depa tak ambil peluang. Itulah masalah dia. So dalam game ni City terpaksa berpuas hati dengan seri satu sama. Sebelum game Pep Guardiola cakap kalau City drop point dalam game ni, title race is over. Tapi lepas habis game, masa reporter tanya dekat dia, adakah title race is over? Sebab hang kata kalau drop point, title race dah over kan? Lepas tu Pep Guardiola kata, "Dok, kami tak kalah." Aku rasa Pep dah tak betul ni kan. Kesian kat dia mat. Punya dah tak mau mengaku kalah dengan Arteta tu. Tapi still kita tengok 8 game masih lagi berbaki. Apa-apa pun boleh jadi dalam bola sepak. Kita tunggu dah lihat saja nanti. Tapi bagi aku 90% Arsenal mungkin dah confirm juara EPL. So bila kita sebut pasal Arsenal, kita masuk next game pula, iaitu Arsenal dengan pasukan Everton. Game ni sebenarnya kalau kita nak bahagi first half Everton punya, second half Arsenal punya. Tapi beza dia, first half Everton tak boleh score, second half Arsenal boleh score. Sebenarnya game ni Arsenal bukanlah dalam prestasi yang terbaik tau. Lagi-lagi dalam separuh masa pertama, kita tengok memang Arsenal nampak semangat nak menang, tapi Everton dalam game ni lagi tenang dan chance mereka lagi convincing. Tapi nasib baik adalah dalam game ni David Raya perform. Berapa kali David Raya selamatkan Arsenal, dan Tiang juga selamatkan Arsenal. Dwight McNeil tiba-tiba jadi macam Gareth Bale, padu pula dia main dalam game ni. Boleh shoot daripada luar kotak penalti, lepas tu ada chance juga daripada Beto, tapi David Raya boleh save. Senang cerita aku rasa masa first half sepatutnya Everton dah boleh lead, tapi disebabkan David Raya duk ada. David Raya memang solid dalam game ni. Sebenarnya game Arsenal dengan Everton ni game terakhir yang aku tengok minggu ni. Sebab masa game Arsenal dengan Everton tu kan Chelsea dengan Newcastle serentak. So aku tengok Chelsea Newcastle dulu. So Arsenal dengan Everton ni aku tengok paling last. Sebelum aku tengok game Arsenal, aku rasa mungkin dalam minggu ni best 11 goalkeeper aku akan pilih Alisson. Sebab Alisson solid gila masa lawan dengan Spurs, walaupun dia bolos. Tapi bila aku tengok David Raya, dia punya performance memang on top. Save yang dia buat itulah yang punca di Everton dapat expected goal lagi tinggi daripada pasukan Arsenal masa first half. Masa second half kita tengok Everton lah yang patut salahkan diri mereka sendiri. Sebab mereka dah ada peluang tau untuk menang dengan Arsenal, dan kita tengok Arsenal agak struggle dengan mereka. Tapi masa ni mungkin Moyes dah berpuas hati kalau mereka sekadar seri, lepas tu mereka main setback sikit dan bagi peluang untuk Arsenal menyerah. Dan masa second half ni lah bila Arteta masukkan play macam Gyökeres, lagi-lagi play macam Dauman, memang mereka ni jadi game changer. Lagi-lagi Dauman sejak dia jejak kaki dekat atas padang, barulah kita nampak berseri sikit dekat atas padang tu. Tak ada lah play-play nak gentel-gentel bola macam Saka dengan Madueke. Saka Madueke okey je, tapi itulah bila dah ada orang dalam kotak tu, tak payahlah nak gentel lama sangat. Hantar aja bola macam Dauman tu. Dauman tu dapat bola tengok senang je. Dia dapat bola, dia terus hantar dalam kotak. Dapat skor ke tak dapat skor belakang kira lah kan. Janji kita dah supply bola dalam kotak penalti. Lagi-lagi ada play macam Gyökeres. Benda tu lah yang patutnya Arsenal buat dari tadi. Hantar aja bola
dalam kotak penalti. Tapi hang tengoklah sebelum tu, dapat bola nak gentel-gentel apa semua kan, lain kali Everton boleh counter banyak kali. Tapi second half sejak Daumen masuk tapi sebelum Daumen masuk tu pun kita dah tengok dah Arsenal memang pegang game. Cuma macam aku cakap tadi lah, depa gentel bola dan tak banyak hantar bola dalam kotak. Tapi bila Daumen masuk, aku rasa mungkin Arteta bagi arahan dekat dia, hang dapat bola hang spam je bola dalam kotak penalti. Dan benda tu lah yang Daumen buat. Dan dengan satu hantaran daripada budak 16 tahun ni dapat dekat Hincapi tampan kena dekat Gyökeres boleh skor. Tak cukup dengan tu, lepas tu Daumen boleh skor gol kedua pula. Dan dia jadi gol scorer termuda dalam EPL tau. Ini bukan termuda musim ni, termuda dalam sejarah EPL. So dalam game ni sebenarnya aku kesian dekat Pickford, sebab Pickford dalam game ni perform gila. Dia pun level-level David Raya je dalam game ni, sebab Arsenal pun banyak peluang dan dia buat save banyak yang kemas. Tapi sayang dua gol yang dia bolos tu memang mistake daripada dia. Yang pertama, kalau tengok cross daripada Daumen tu, Pickford terlepas, patutnya dia do better, dia tumbuk tak kena pula. Lepas tu gol kedua tu dia acah-acah trubin, dia acah-acah pindah atas, lala kali dia terlepas bola, lepas tu Daumen skor saja. So lah ni Arsenal dah 9 mata atas pasukan Manchester City. Contoh kalau kita kata Arsenal lah ni satu game daripada Manchester City atau depa lebih. Kalau lah Manchester City menang satu game pun, depa still akan beza 6 mata. Dan Manchester City akan ada game lawan dengan Arsenal dekat Etihad. Kalau lah Manchester City menang game tu, depa still akan 3 mata belakang Arsenal. Sebab tu lah aku kata title EPL ni aku kata 90% lah kemungkinan P dekat Arsenal. Tapi peluang masih belum mati untuk Manchester City, apa-apa boleh jadi. So kita masuk ke next game, iaitu Chelsea dengan Newcastle. Jujur bakal walaupun aku tengok game Chelsea dengan Newcastle masa ni, aku tak tengok game Arsenal. Aku tak ingat amat Chelsea main macam mana. Tu nak kata betapa teruknya dia pemain dalam game ni tau. Sebab game ni kalau hang tengok, Newcastle bukan main padu pun, Chelsea yang main teruk dalam game ni. Yang paling sakit hati hang cuba tengok gol masa depa bolos tu. Masa tu sepatutnya Reece James dah sengit badan dah ni. Dia sengit badan nak buat offside trap ni. Fofana sekali berdiri tegak kat situ. Dah lah Fofana berdiri tegak kat situ, lepas tu dah terlepas. Kawan duk lari depan dia tu, dia tak lari, dia pergi jogging saja mat. Lala kali Gordon boleh skor. So game ni sebenarnya aku rasa Chelsea kurang intensity lah. Kalau kita tengok game-game macam Liverpool ke ataupun Manchester United yang kurang intensity dalam minggu ni, bagi aku Chelsea lagi teruk lah. Depa adalah beberapa peluang, tapi Ramsdale boleh save. Tapi aku rasa tak cukup lah untuk kita katakan Chelsea ni, sebab depa ni nak fight top 4 ni. Tapi dengan play macam Palmer tak bersungguh, lepas tu dekat depan jangan duk tanyakan Garnacho tu duk ganti-ganti bola. Tapi bagi aku Garnacho okey lah kan. Okey tu maksud aku okey untuk level dia. Dia memang level macam tu pun. Hak tu kira paling padu version dia lah tu kan. Sebab Garnacho fan-fan Chelsea duk kata, duk compare dengan Cunha, dia lagi banyak gol. Gol pun skor lawan dengan Cardiff, lawan dengan siapa? Lawan dengan Wrexham, lawan dengan tim-tim macam tu boleh lah Garnacho. Bagi dia main championship senang macam tu. Lepas tu Chelsea dalam game ni macam aku cakap tadi, dia kurang intensity. Lepas tu masalah dekat defend pula. Dan aku rasa result ni memang betul-betul menggambarkan perjalanan game ni. Game ni memang bosan sebab Chelsea pun main santai, Newcastle pun main agak santai juga sebenarnya. Tapi macam mana Newcastle sebelum ni yang betul-betul barai, tapi mereka boleh menang dalam 2 game terakhir mereka lawan dengan tim-tim hebat mat. King Manchester United mereka menang. Tapi lawan dengan MU tu okey lah, sebab mereka main kat home mereka. Ni main dekat Stamford Bridge pun Chelsea kalah. Satu stadium sengak amat. So Chelsea lah ni, kalau hampa nak tahu, mereka dah 3 mata atas belakang Aston Villa. Gagal ambil peluang. Kalau lah mereka menang minggu ni, mereka dah boleh duduk dekat top 4 tak, sebab Villa kalah. Tapi bagi aku pasukan Chelsea, kalau kita compare Chelsea, Liverpool dengan Aston Villa, Chelsea antara pasukan yang ada advantage paling tinggi untuk masuk top 4 sebab goal different mereka tinggi. So kita masuk ke next game pula, iaitu game Manchester United dengan pasukan Aston Villa. Main dah lah seminggu sekali, kadang-kadang 2 minggu sekali. Rasa macam game ni game pre-season man. Masuk masa first half, aku tak tahu Manchester United main apa dalam game ni. Kalau MU main barai tak apa lagi, Aston Villa pun main barai juga. Dua-dua ekor ni main barai. Habis game jadi bosan. Senang cerita 45 minit pertama tu, kalau kita boleh kata skip je lah 45 minit tu, masuk second half. Baru second half tu seronok sikit. Separuh masa pertama, apa yang positif, satu benda positif daripada Manchester United adalah mereka punya counter press saja. Yang mana bila play Aston Villa dapat bola, MU cepat rampas bola. Hak tu je benda positif. Masalahnya bila dapat bola balik, mereka passing belakang. Ada play-play lari ke depan, macam Mbeumo duk lari, Cunha duk lari, Ahmad duk lari, tapi tak mau passing. Aku geram betul Mat. Dapat bola tak mau pass, dapat bola tak mau pass. Aku duk kata, kalau Villa padu dalam game ni dah kena dah MU ni kan. Kalau nak aku compare gameplay pasukan Manchester United macam mana, hampa pernah tak tengok gameplay Gareth Southgate dekat England?
sebiji. Macam tu lah, main passing belakang, main santai. Kadang-kadang kita tak tahu mereka main apa. Ada peluang ni, orang dah lari ke depan, defend dah terlepas, lepas tu tak mau passing belakang balik. Hak tu je lah Manchester United duk ulang masa first half. Masa second half kita dapat nampak Manchester United cuba naikkan intensity, tapi dalam masa yang sama jaga mereka punya blok pertahanan juga, sebab Aston Villa dalam game ni pun tengah perhati Manchester United buat mistake tau. Kalau MU buat mistake sikit pun memang akan kena ni. Dan masa ni Manchester United dapat corner, Bruno Fernandes ambil corner untuk Casemiro skor gol. Kalau hampa nak tahu, lah ni dia dah skor 7 gol tau untuk Manchester United dalam musim ni. Dan 7 gol tu adalah rekod terbaik gol scoring dia. Kalau dia skor sebiji lagi, ni adalah musim terbaik dia daripada segi gol scoring untuk Casemiro. Tapi Manchester United walaupun dah skor 1-0, main santai balik. Dan masa ni Aston Villa dah masuk gear 2. Yalah, bila mereka dah kenal 1-0, masa ni lah mereka nak attack. Dan bila mereka attack, masa ni lah Manchester United agak loboh sikit dekat pertahanan. Pertahanan yang tadi kalau kita tengok Euro dengan Maguire memang solid, kali ni mereka terlepas, dapat dekat Barkley untuk skor 1-1. Tapi masa ni bila dah 1-1, barulah play-play MU celek mata sikit. Masa ni barulah Maino dengan Casemiro, dia macam pernah tak tengok cerita SpongeBob yang Patrick tu kan, yang otak tak bersambung, lepas tu tiba-tiba bersambung, otak yang ada sarang labah-labah tu tiba-tiba hilang kan. Dia pusing engine tu. Macam tu lah, tiba-tiba midfield Manchester United boleh pula main elok. Maino dengan Casemiro masa tu baru function, dengan play macam Bruno masa tu jadi engine dalam game. Dia buat passing dekat Cunha. Hui, kalau hampa tengok passing yang Bruno buat tu, memang easy, tapi bukan senang mat. Passing macam tu, level-level KDB ke Bruno ke boleh lah kan. Kalau level-level macam Odegaard tak boleh. Bosley pun aku rasa macam tak boleh pergi. Lagi ada yang marah ni kan. Tapi sungguh mat, kalau hang tengok vision yang Bruno ada masa dia passing dekat Cunha tu memang betul-betul solid. Dan lepas tu Sesko masuk gantikan Mbeumo. Mbeumo nampaklah macam barang sikit kan sebab dia keluar kan. Tapi buat macam mana hang memang tak padu game ni. Hang kena keluar lah kan. Masuk Sesko, baru masuk sat je dia skor gol ketiga. So game ni apa yang menarik, Bruno dah pecah rekod David Beckham untuk jadi assist terbanyak dalam satu musim untuk Manchester United. Lah ni dia dah catat 16 assist dalam EPL. So contohlah kalau Bruno boleh teruskan prestasi macam ni, tak mustahil dia boleh potong rekod KDB ataupun Thierry Henry yang catatkan 20 assist dalam satu musim. Tapi sayanglah, aku rasa Sesko ni walaupun aku puji dia kan, tapi dia dah rugikan Bruno 2 assist tau. Sebelum ni lawan dengan Tottenham ke aku tak ingat, yang masa Bruno passing elok tu, lepas tu dia pergi tanduk macam mongok. Game ni pun sama, Bruno ada buat passing sebiji macam dia pass dekat Cunha, tapi Sesko ambil, dia terlepas pula bola tu kan. Geram betul aku. So ni bukan gameplay terbaik daripada Manchester United, tapi Manchester United still boleh keluar sebagai pemenang, back on winning track selepas hari tu tak menang dengan Newcastle. Kali ni boleh bantai Aston Villa 3-1. So lah ni kita boleh tengok peluang Manchester United untuk duduk dekat top 3 ni rasa tinggi jugalah sebenarnya, dan mungkin ada peluang untuk ligan Manchester City untuk duduk dekat top 2. Dah lah kita tengok City tak boleh harap nak liga Arsenal, Manchester United liga lah Manchester City. Sebab lah ni City dengan MU beza 7 point. Kalau City terus drop point, tak mustahil Manchester United boleh potong Manchester City. So kita tengok last game dalam minggu ni, iaitu Liverpool dengan pasukan Spurs. Depa seri 1-1. Belum review dah tertawa. Tak maaf lah kan. Sebab kalau kita tengok Spurs musim ni, mereka dah level-level team daif tau. Kalau hampa nak tahu, sejak tahun ni masuk tahun baru ni Spurs tak pernah menang lagi. Dan kalau kita susun table EPL ikut jadual tahun baru ni, Spurs duduk paling bawah dalam EPL. Mereka team lagi buruk daripada Burnley, mereka team lagi buruk daripada Wolves, mereka team lagi buruk lagi daripada pasukan Forest ataupun West Ham. Tapi macam mana Liverpool tak boleh beat mereka dekat home sendiri yang dikatakan angker. Kan orang kata Anfield tu seram, tapi pasal apa dalam game ni jadi seram sejuk untuk fan Liverpool pula. So game ni sebenarnya Liverpool yang bunuh diri lah. Aku rasa patutnya Liverpool dah boleh menang tau dalam game ni. Tapi pasal apa, hang tengok daripada minit pertama sampai minit ke 90, hang rasa tim mana yang nak menang dalam game ni? Aku tak rasa Liverpool macam nak menang game ni. Aku nampak dalam game ni, walaupun Spurs kalau kita tengok daripada segi quality player, kita tak nafi Liverpool quality player mereka lagi bagus daripada Spurs, tapi semangat jiwa nak menang tu Spurs lagi ada. Hang tengok pemain macam Richarlison, Pape Matassa, Jet Span, Souza dalam game ni walaupun banyak kali kena bancuh dengan Gumoha, tapi dia semangat juga untuk attack dalam game ni. Cuma dalam game ni Liverpool bernasib baiklah mereka ada Alisson. Aku rasa kalau Alisson tak ada dalam game ni, Liverpool boleh kalah tau dengan Spurs. Dan satu-satunya gol untuk Liverpool dalam game ni adalah daripada free kick Szoboszlai. Gol tu memang superb, cuma Vicario patutnya do better lah. Untuk Liverpool kalau kita tengok beberapa pemain adalah play-play yang perform. Bagi aku play macam Gravenberch, Szoboszlai memang solid, McAllister sorry to say,
Gakpo bagi aku kurang, Wirtz bagi aku dia kurang, tapi dia perlu stay dekat atas padang. Bila dia keluar hang tengok lagi buntu mat midfield Liverpool. Dah lah keluar tu masuk Salah dengan Ekitike. Aku ingat bila Salah dengan Ekitike masuk tu akan jadi game changer. Tapi rupanya bila Salah dengan Ekitike tu masuk, barulah aku nampak Gakpo tu lagi padu daripada depa. Punyalah kena kata barai attacking Liverpool dalam game ni. Gakpo yang fan-fan Liverpool duk kutuk tu pun bagi aku dalam game ni dia lagi orat daripada depa. Dia ada satu shot kena tiang tau, hampir-hampir nak gol dalam game ni. Cuma dalam game ni kalau kita tengok kelemahan pasukan Liverpool adalah dekat bahagian flank, belah right back dan juga left back. Kalau tengok belah Frimpong dia memang rajin naik atas, tapi kalau kena counter dia lambat sangat turun. Walaupun kalau hampir tengok dalam game ni dia main dekat attacking, Szoboszlai lah main dekat right back, tapi kadang-kadang Frimpong pun bertanggungjawab juga untuk turun sebab Szoboszlai selalu slot in masuk dekat tengah. Lepas tu dekat belah Robertson ada buat mistake yang buatkan gol pasukan Spurs tu jadi. Tapi sebelum tu kalau hampir tengok dekat live aku dah cakap dah, Robo ni kena keluar aku kan, sebab tengok barai ni. Berapa kali tau Van Dijk nak cover dah, berapa kali Van Dijk nak marah dah. Memang nampak dalam game ni Robo memang betul-betul barai. Dia banyak sekali buat mistake. First touch dia teruk, hantaran-hantaran dia semua tak sampai. Dan lala kali bila slot tak keluarkan dia, aku tak tahu pasal apa tak keluarkan dia, tak memasukkan Kerkes. Robo buat silap dalam game ni. Dapat kat Kolomuani hak fan Spurs panggil Kolopuani tu, boleh buat hold up play yang cantik, passing dekat Richarlison score. Dalam game ni aku rasa tak ada pemain yang lagi layak untuk dapat gol daripada Richarlison. Sebab Richarlison dia do everything tau untuk bawa pasukan Spurs, dan hang boleh tengok dia memang play for the best. Hang tak nampak ego tau dekat cara dia main. Hang nampak dia macam nak menang, dia nak score je dalam game ni. Even dalam game ni setiap kali kalau dia battle dengan Van Dijk, tobat dia kalah, tapi dia bijak. Richarlison ni sejenis target man yang bagi aku memang betul-betul bijak. Dia ada world class punya mentality, sebab dia tahu dia tak boleh beat Van Dijk, dia pergi dekat belah Gomez. Dia tak stay nak fight dengan Van Dijk. Kadang-kadang dia pergi dekat Gomez, kadang-kadang dia pergi dekat belah Robo, tapi selalunya dia akan cuba lari pergi dekat tempat Gomez. So banyak kali juga dia boleh beat Gomez. Pemain macam Matistel dalam game ni memang solid, tapi lepas tu dia penat, lepas tu Spurs keluarkan dia. Tapi Liverpool aku persoalkan jugalah pasal apa slot keluarkan Anggo Moha. Sebab Anggo Moha dalam game ni kalau kita compare dengan pemain-pemain lain dekat attacking, dia lah yang hidupkan attacking pasukan Liverpool. Dia create chance, dia buat shot yang Vicario boleh save, tapi bagi aku dia bahaya. Tapi bila slot buat 3 sub, masa ni aku ingat dia buat 3 sub, Salah, Ekitike dengan Coutinho nak masuk, tapi 3 nama ni Gakpo tak ada mat. Gakpo stay kat atas padang walaupun dia keluar juga lepas tu. Tapi bagi aku Anggo Moha tak patut keluar. Anggo Moha, Florian Wirtz tak patut keluar. Pemain yang patut keluar bagi aku adalah pemain macam McAllister dah barai daripada awal lagi tau. Lepas tu Gakpo bagi aku okey, tapi kalau hang nak masukkan pemain, hang nak ganti dengan Anggo Moha, baik hang ganti dengan Gakpo sebab Anggo Moha lagi better daripada Gakpo dalam game ni. Dah lah kali tak payah cakap banyak lah, Liverpool seri dalam game ni. So peluang depa nak naik dekat top 4 memang rugi, depa tak dapat. Kalau depa menang dalam game ni, depa dah naik dekat top 4 dah, sebab MU dah tolong beat pasukan Aston Villa. So bagi aku minggu ni, selain minggu menang untuk fan-fan Arsenal sebab depa duduk dekat top table, lepas tu makin jarak dengan Manchester City sebab City seri, tapi minggu ni juga minggu menang untuk Manchester United dalam perebutan top 4. Sebab kita tengok 3 lagi tim yang tengah berebut top 4 semua kalah minggu ni. Bukan kalah lah, drop point. Chelsea kalah, Aston Villa kalah, Liverpool seri. So kita tengok apa nak jadi nanti, tapi jangan overconfident sangat. Tim yang tengah duduk atas, tim yang tengah duduk bawah pun jangan sedih sangat. Ada 8 game lagi, macam-macam boleh jadi. 24 mata lagi masih boleh dipertandingkan, apa-apa boleh jadi dalam bola sepak. So macam biasa dalam setiap EPL review kita akan buat best 11 pilihan Pala Bola Studio. Untuk goalkeeper aku pilih David Raya daripada pasukan Arsenal. Untuk defense center back aku ambil Mavropanos daripada pasukan West Ham. Center back yang kedua aku ambil William Saliba daripada pasukan Arsenal. Right back aku tengok minggu ni tak ada yang solid. Mungkin aku tak nampak lah kan, tapi aku pilih Lenioro daripada Manchester United. Aku letak dia dekat right back. Left back aku ambil Jack Span daripada pasukan Tottenham Hotspur. Terus midfield dekat tengah aku pilih Casemiro daripada Manchester United. Midfield Dominic Szoboszlai daripada pasukan Liverpool. Dan attacking midfield aku ambil Bruno Fernandes daripada Manchester United. Untuk front 3, right wing aku ambil Max Dauman, dan left wing aku ambil Rio Anggo Moha, dan striker tengah aku ambil Richarlison. Sekejap mesti fan-fan MU tanya aku kan, pasal apa aku tak ambil Cunha ataupun Sesko ataupun Gyökeres. Sebab bagi aku minggu ni striker tengah memang tempat Richarlison. Tak kira lah pemain lain skor hat-trick ke apa, tapi aku tengok semangat daripada Richarlison tu dengan usaha dia dalam game tu, aku rasa dia deserve untuk tempat minggu ni. Dan Anggo Moha aku rasa dia konsisten daripada minit pertama sampai dia keluar. Cunha kalau hampa tengok minggu ni walaupun dia skor, tapi dia barai sebenarnya sebelum dia skor gol. Lepas dia skor gol tu baru dia main okey. Best player pilihan Pala Bola Studio pada minggu ni adalah Richarlison daripada pasukan Tottenham Hotspur. Dan best manager adalah aku pilih Nuno Espirito Santo, sebab bagi aku tactical parking bus tu memang
memang senang buat, tapi aku rasa tak semua yang boleh buat seperfect macam Nuno pada musim ni. Dan best game pada minggu ni aku pilih Liverpool dengan pasukan Tottenham Hotspur. So itulah video kali ni dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan, Assalamualaikum.